Assalamualaikum. Bertemu kita lagi di Amber Channel, tuan-tuan. Okey, hari ni kita ada ride sekejap tengah hari ya. Kita nak pergi Ulu Kanabalu Negeri Sembilan. Member ajak pergi sana pula hari ni, dia tunjuk sekejap. Okey, jom kita luncur. Okey, bunyi apa? Bunyi exhaust kuat tu bukan motor ni tuan-tuan. Motor belakang budak-budak ni. Okey, kita luncur macam biasa. Kita akan lalu Duke. Lepas tu kita akan lalu Sukai. Lepas tu kita akan singgah di Ulu Langat. Ulu Langat kat masjid tu. Simpan 3 Ulu Langat tu kat masjid. Lepas tu kita makan sekejap breakfast tu. Lepas tu kita luncur lah ke Kanabalu. Lalu jalan belakang tu, lalu dekat dam tu kan, Semenyih tu. Okey tuan-tuan, layan. Okay. Okey, macam biasa, tengok suasana cantik ya. Cuaca cantik hari ni. Tengok matahari bersinar elok lah. Jam lebih kurang pukul 7.45 macam tu. Okey, kita dah masuk Duke Highway. Okey, tengok matahari pacak depan kita, betul-betul cantik tuan-tuan. Kita pelan-pelan kayu hari ni pun kita nak test kita punya absorber juga ni, baru tukar. Absorber yang murah je beli. Kita layan suasana highway, kita layan jalan kampung, kita layan jalan off-road sikit kan. So hopefully proven absorber ni boleh pakai cantik lah. Okey, tengok suasana kiri kanan hutan batu lah. Inilah Duke punya view kalau kita naik ke atas. Kita menghala ke Hulu Kelang So hari ni hari Sabtu tak ramai orang. Sabtu tak ramai orang atas highway ni, so okey lah, clear sikit. Oh cantik dia punya tower transmission line TMB tu Okey, kali ni kita pergi 3 motor je tuan-tuan. 3 motor. Okey, sebelah kiri ni masjid cantik So sini ada masjid dekat seberang jalan dia, seberang highway. Sebelah kiri ada, sebelah kanan pun ada. Sebelah kanan sana tu saya suka sikit tengok. Dia punya kubah tu, kubah hijau macam Masjid Nabawi punya kubah hijau, kubah Nabi cantik. Okey, kita lalu tol lah. Tenang je hari ni best. Alamak. Ada abang polis buat roadblock pula. Okey, sorry bang, jalan dulu. Baik. Tapi tak apa, roadblock kita jangan risau. Kalau kita cukup lengkap kita punya condition kayak motor kita ni, so tak ada perlu risau lah. Tengok hutan batu tengok kiri kanan ni, bangunan tinggi-tinggi di highway. Ni kita dah sampai ke Ulu Kelang tuan-tuan. Hampir-hampir ke Ulu Kelang. Tengok dia punya jalan berselerak kat atas tu kat depan tu Bukit Antarabangsa tu. Ni kalau nak tengok Highland Tower tu kat depan ni tu dia. Alhamdulillah hari ni memang cantik clear tengok dia punya langit dia biru cuaca cantik, insyaAllah sampai petang dia tak hujan kot. Okey, kita dah masuk Suka. So kita laju sikit lah. Ini Suka.
Ini antara highway tertinggi kot dalam Malaysia ni. Memang tinggi betul. Kena bawa pelan-pelan lah, bahaya kalau terbabas ke bawah kita. Itu yang bahaya tu. Sampai tu lah. Tu suka lah ni. Okey, kita tak jauh dah dengan simpang untuk masuk ke apa nama tu, ke Hulu Langat. Ni masuk ke sini lah. Ini dia akan turun daripada Suka ni, turun ke bawah, lalu jalan Ampang lama tu lah. Jalan Ampang lah, bawah tu. Jalan ni. Ni jalan asal lah bawah ni. Atas tu Suka. Okay, traffic light sekejap. Oi, bocik ni. Oi, time hijau pun dia. Aduh, time hijau pun dia redah juga. Aduh, si baik bocik ni. Aduh, macam-macam hal. Tapi tengok dia punya tiang tinggi mungkin berapa tingkat bangunan ni. Memang cuak agak sebenarnya bawa motor kat bawah ni. Okay, kita dah sampai dekat simpang ni. Kita nak masuk ke simpang laluan ke apa nama, ke Hulu Langat tu lah. Saya pernah masuk dulu masa belum ada highway ni semua ni. Lama-lama dah, tahun 1998, 1999 macam tu kan. Dia dalam proses untuk upgrade jalan ni time tu. So sekarang dah upgrade habis lah. Dah tak ingat dah jalan dulu macam mana kan. So masih ada lagi yang kawasan untuk zon apa, macam kawasan tinjau tu kan. Kat depan ni akan nampak lah nanti. Tapi saya tak berhenti lah pula. Patutnya saya berhenti sekejap. Aduh. Ni masuk perumahan. Satu lagi simpang. Itu tempat zon tinjau lah. Boleh nampak keseluruhan KL lah. East KL kan. Ni belah kiri ni tuan-tuan. Berhenti kat sini. Dan boleh nampak view KL sebelah kiri sana tu lah. So kita nak cepat Sudah janji pukul 8.30 nak jumpa. So kita lajak sini layan lab je lah layan lab pelan-pelan okey lah. So far sampai sini saya rasa absorber ni memang okey lah, sesuai dengan cruising 250 saya ni. Tak ada apa nama tu, dia bounce pun tak ada. So dia lebih confident untuk kita ambil lap lah kan. Cuma dia keras sikit. Tapi so far tak adalah sakit belakang pun, pakai je. Okey, kita dah nak sampai ke Hulu Langat sikit lagi sampai lah Hulu Langat. Oh, ada pasar malam hari ni. Pasar malam apa? Pasar pagi. Pasar pagi. Ramai orang berniaga tu tepi tu. So jam lah sikit hari ni. Banyak payung-payung ni. So setiap minggu kot, setiap hari hujung minggu, hari Sabtu dia orang buat berniaga kot. So seperti dijanjikan, kita berhenti kat sini lah tuan-tuan, kat Masjid Simpang ni. Masjid paling besar kat sini ni kot. Okey, kita berhenti sejukkan enjin sekejap kat sini sementara menunggu member-member sampai. So kita breakfast sebelah masjid ni je, kedai mamak. Alright, dah makan, dah kenyang semua, member dah sampai. Okay, jom kita gerak. Okay, belah kanan ni simpang ni, belah kiri ni kita akan pergi ke Sungai Congkak. Banyak tempat air terjun, tempat mandi. So ke kanan ni kita akan pergi ke Pekan Hulu Langat sana lah. So kita akan melalui jalan Sungai Tekali simpang masuk kiri ni, simpang Sungai Tekali
Okey, bila kita masuk laluan Sungai Tekali ni, kita kena banyak hati-hati ya. Kat sini ramai juga orang bawa basikal ni. Geng-geng basikal kayuh kat sini kan. Ramai ya. So kena hati-hati ya. Oh tu tengok satu Alphard Alphard ke Wildfire tu terbakar tu. Banyak kesan terbakar juga kat sini ya, saya tak pasti ya. Pelik juga kan, maybe overheat ke apa. Okey, sampai ke sini ya, simpang 3 kalau Tekali belah kanan, kalau belah kiri tu Sungai Gabai tu antara tempat orang mandi-manda jugalah. So kat sini kita masuk ke kiri ya. Alright, kita luncur. Okey, kat sini dia punya view memang cantik ya, sebab sebelah kanan ni semua view kita akan nampak apa nama ni, empangan lah, empangan Semenyih. So kita lajak dulu sampai ke tempat yang kita nak pergi. Alright, layan. Okey tuan-tuan, hari ni pun kena banyak hati-hati ya, sebab banyak geng-geng basikal duduk berkayuh kat sini yang so diorang turun bukit hari ni Memang laju lah, itu bahaya, kena hati-hati ya. Takut diorang pun overshoot ataupun kita pun ambil nombor diorang kan. So kena banyak hati-hati lah. So moga semua selamat lah. Kita nak enjoy hari Jumaat Minggu. So sini pun view pun cantik lah, nampak. Layan
Okey, kita dah sampai satu spot yang biasa geng-geng motor dengan basikal kumpul kat sini ya, ambil gambar Genting Peras sama, Genting Peras. Okey, saya pun terkejut juga nama genting yang ada di sini. Ingat ada Genting Sepang, Genting Highland tu je. Okey, layan. Okey, kita dah sampai kat simpang Kampung Cenah dengan Kampung Esok kita nak masuk ke simpang ni kat depan ni kita akan masuk simpang, masuk kiri Kalau terus Kuala Kelawang, terus ke Negeri Sembilan. Okey, jom kita layan lagi. Tak payah ni dalam 20 minit macam tu kot. Kita layan lah. Alright. Okey, bila kita masuk kawasan ni banyak kebun durian rupanya. Private punya kawasan lah ni kebun durian banyak. So, tapi nampak buah tak banyak lagi lah. Tak tahu musim bila dia berbuah kat area ni. Tapi cantik lah nampak kawasan ni. Memang terjaga lah. Banyak kebun durian. Mungkin musim dia mungkin banyak orang jual tepi-tepi jalan ni lah kot. Next time kita boleh try pergi balik. Bye. Okey, kita dah nak sampai dah. Sikit lagi. Ada satu roundabout kecil sini. So bila sampai sini kita plan untuk beli barang sikit lah. Nanti dah masuk dalam tak ada kedai lah. So kalau nak beli kedai terakhir kat sini, ada satu kedai kat depan ni lah. Kat depan roundabout ni ambil nombor 3 lah. So kita decide untuk beli makanan sikit lah. Beli roti ke, beli kacang ke, biskut ke, air sikit. So lincah. Okey, kita mencur pergi kedai jap. Alright. Kedai ni tak jauh dekat ni je. Lepas roundabout tu masuk sekejap. Belah kiri ni. So kedai makan pun ada kat sini. Warung apa itu? Ada warung Suhana ke apa. Kena check dekat Google Maps ada nampak. Okey, beli barang sikit tuan. Alright. Okey, dah siap shopping beli barang sikit-sikit. Jom kita layan. Ini roundabout kita masuk dia. So kita patah balik. So kalau kita masuk sini, terus balik-balik lah. So ambil yang nombor first roundabout tu. First jalan tu masuk. So daripada sini tak jauh lah, dalam 10-15 minit je kot. Ni kena hati-hati sikit lah. Jalan ni ramai orang asli guna kan. So kena hati-hati lah kampung dia orang. Okey, sebenarnya kena masuk simpang sebelah kiri tadi tu. Saya terlajak sikit. So kita orang dah patah balik macam ni. So patutnya daripada sana tadi masuk kiri terus lah.
Okey, dah nak sampai. Kalau dalam maps ni dalam seminit je ya sampai. So area sini lah. Kalau dapat jumpa air terjun tu kita berhenti lah. Okey, ni penghujung jalan. Okey, sepatutnya kita masuk lorong tu. Member ni tersalah jalan pula. Okey, terpaksa U-turn balik lah. So ni U-turn kali kedua. Salah jalan. Patut boleh masuk je tepi sini, tapi mungkin condition dia tak cantik sebab malam tadi hujan ke bawahnya. So kita pusing balik lah. Okey, perjalanan mengambil masa dalam sejam je rasanya daripada Ulu Langit tadi tu. So layan lah, suasana macam cantik lah. Dia punya labs, lepas tu dia punya environment skill dia punya sekeliling dia, view cantik lah. So kita sampai sini, kita mungkin mandi sekejap lah. Lepak-lepak kan. Lepas tu selepas Zohor kita cabut lah. Kita off-road sikit ada kena off-road sikit lah. Ok lah, stable lah, motor ni tak ada masalah. Kedah lumpur sikit, ok je. Manalah air, kebetulan sampai ni dia punya apa, air dia tak berapa jernih sebab tanya orang asli tu, dia cakap malam tadi hujan lebat. So sampai ke pagi ni keruh air. Itulah, air je lah tuan-tuan. Tak apalah, jadi sampai. Tapi bye. Lebat ke mana tadi? Keruh air tu. Keruh air. Tapi boleh lah mandi. Dalam lagi. Okay, kita dah sampai. Suasana macam ni lah, nampak sungai, pokok-pokok ni comel apa. Suasana comel. Ni motornya, skuter, Easy Rider tu panggil apa lah, dia kacuk-kacuk. dia boleh sport. BMW F900. Ini apa ni, Honda 500 Yang ni 250. Dia bahagi separuh. Dah sampai lah. Bye-bye. Jom.
Alamak. Tengok langit hari tengok langit dah gelap nampak macam nak hujan petang ni kita harap sampai boleh sampai ke apa nama tu Ulu Langat pun hujan kat sana okey lah kot. Jangan hujan dekat apa nama ni dekat lab tu kan. Okay. Hopefully macam tu lah InsyaAllah. Okay, kita dah sampai balik kat roundabout yang kita masuk tadi. Last tu kedai ucik sebelah kiri tadi tu. Okay, jom kita beransur balik lah. So conclusion dia memang ride kali ni memang seronok layan dia punya nature, kawasan-kawasan orang asli kan. Okay, lepas tu kita boleh mandi-mandi air terjun sikit-sikit, sejuk kan. Alhamdulillah. So kita appreciate alam dan kita appreciate kita punya apa nama ni life yang Allah masih lagi bagi kat kita untuk kita guna sebaik mungkin . So kita on the way balik. Ni ladang-ladang durian kita tunjuk tadi. Okay, ni dah sampai ke simpang pertama kita masuk tadi daripada jalan besar. Okay, kita patah balik back work balik. So insyaAllah tuan-tuan, nanti kita jumpa lagi di next perkongsian ride ke mana-mana. Nanti saya maklum balik lah. So hopefully perkongsian kali ni memberi sedikit manfaat tuan-tuan. Okay, siapa-siapa yang nak ride bawa family, bawa orang rumah kan, atau ride dengan anak-anak ke ataupun dengan kawan-kawan kan, so boleh lah layan kat sini. So seperti yang dijangkakan tu, tak sampai separuh jalan dah renyah-renyah kat sini rasanya lepas hujan tu, so jalan dia licin sikit lah. So kita pun tak berani bawa laju, kita bawa pelan-pelan je lah. So janji sampai tempat yang kita nak tuju InsyaAllah. Kita layan je pelan-pelan. Alright. Tengok condition jalan pun kita rasa risau lah. Sebab sini banyak kawasan berbukit Lepas tu ada air lumpur turun daripada bukit So yang tu kalau kita lap juga bahaya licin So kita pelan-pelan je layan. So Alhamdulillah kita sampai ke destinasi. Tak kena hujan Dia dah start hujan tadi, dia dah berhenti tapi jalan basah. So kita redah je lah renyah-renyahnya. Itulah, jauh juga kawasan jalan yang basah ni yang, so kita layan pelan-pelan. Tak berani, semua tak berani nak bawa laju. So kita layan pelan-pelan, jaga keselamatan. Kita dah hampir sampai ke simpang yang menghala ke apa nama Ulangat punya jalan jalan apa, jalan Sungai Tekala tadi So masih lagi basah tuan-tuan jalan ni. Kita expect dah kering separuh jalan kan, masih lagi basah. So tunggu kawasan yang kering sikit baru kita boleh speed sikit lah. Sini kawasan geng-geng motor berhenti minum dekat ni. Okey, kita dah sampai simpang ni, nak masuk ke kanan So tengok jalan dah hampir kering Alhamdulillah. So kita dah boleh speeding sebab nampak lagi langit ke atas tu masih lagi nak hujan So kita harap boleh sampai ke Langat dengan ni lah, dengan selamat lah. So kita speeding sikit lah. Ini the actual speed yang kita bawa lah, 100 je lah. Macam tu. Okay tuan-tuan, layan. Sebab ini memang betul-betul tak nak test tayar, nak test absorber.
test dia punya ni lah, handling Okay, selamat. Bye.
Okey, Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah hampir sampai ke Ulu Langat kat masjid yang first kita berhenti untuk kumpul awal-awal pagi tadi. So kita dah sampai kat ujung ni. Alhamdulillah kita expect sampai sebelum hujan memang betul-betul belum hujan. So kita berhenti untuk solat dulu Zuhur. Lepas tu kita plan untuk makan sekejap dekat area sini lah, warung sini. So kita search dalam Google Map, ada satu kedai warung salai So kedai masak apa nama, daging salai, busung salai tu lah. So tak jauh daripada sini tak jauh daripada masjid ni. Lepas Zuhur kita pergi ke sana lah. So dalam lebih kurang dalam 5 minit, tak sampai 5 minit, 2-3 minit je daripada masjid tu kita sampai. So okey lah. So kita jumpa lagi next time tuan-tuan. InsyaAllah kita kongsi lagi next video Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makan satu lagi.